koyak ni, segala pasir ke habuk akan masuk ke dalam ball joint ni. So dia menyebabkan ball joint ni ada free play dan rosak. Okay, hari ni saya nak share tentang satu part suspension lah yang penting lah untuk setiap kereta. Okay, kat tangan saya ni satu part, nama dia absorber link ataupun nama lain dia stabilizer link. Okay, stabilizer link ni dia selalunya dia akan bersambung dengan absorber dan dengan bar lah, batang bar dengan bar bush. So benda ni selalunya dia akan rosak dekat bahagian ball joint dah kat sini. Nampak dia ada kesan koyak ni. Bila koyak ni, segala pasir ke habuk akan masuk ke dalam ball joint ni. So dia menyebabkan ball joint ni ada free play dan rosak. Dia dah ada goyang macam ni. So bila ada goyang, bila macam kereta ni bawa kat jalan tak rata ke apa, dia memang akan ada bunyi. Selalunya kalau macam jalan tu okey, rata je, memang kurang lah dengar bunyi tu. Tapi bila betul-betul jalan tu tak rata, berbatu ke apa, memang akan dengar kuat bunyi ni. Walaupun benda ni kecil je, tapi memang dia boleh efek lah. Kalau bawa memang tak sedap dengar. So mana-mana yang ada masalah bunyi ke apa, boleh check dululah part ni. Sebab part dia kecil kan, harga pun tak berapa mahal. Kita check yang ni dulu. So siapa-siapa ada masalah bunyi ke apa, boleh cari kami kat Thai Vizi.